Yang orang pertikaikan itu, Azam Baki, banyak orang sebut dalam media sosial, termasuk Ketua Pembangkang pun mempertikaikan sebab dia kata Azam Baki ni masih ada kes yang belum selesai. Dia disiasat sebelum ini, tapi hasil siasatan tidak diedahkan. Tapi kenapa Perdana Menteri lantik dia dalam NFCC ni? Datuk, komen sikit. Dia apa-apa siasatan pun, kalau tak ada apa-apa tindakan, tak ada laporan, tak ada keputusan, tak ada apa-apa dia macam kes ni, maknanya tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa lah. Jadi sebab itulah Perdana Menteri dengan bijaksananya melantik Azam Baki. Kalau kes itu ada masalah, maka yang tak layak dalam NFCC ni bukan saja Azam Baki, bukan negara pun tak layak duduk situ. Kalau nak kira lah. Dan banyak lagi pegawai-pegawai lain yang nak jaga financial crime ni. Mereka juga semua ada sedikit sebanyak terlibat dalam siasatan itu dan ini. Tapi sampai hari ini kita tak ada keputusan. Jadi di Malaysia ni kalau tak ada keputusan, kalau tak ada apa-apa, maknanya Perdana Menteri kata tak ada apa-apa lah. Maka tanyalah kepada Azam Baki yang dapat sekali lagi duduk dalam satu agensi yang penting. Sebelum ni MACC. Sebelum ni MACC, sekarang ni NFCC. Jadi Malaysia ni dengan begitu banyak CCC ini MACC, NFCC, polis, custom, maknanya kita tak ada jenayah lah lepas ni. Kita negara yang paling bersih di dunia. Kerana saya tak tahulah banyak mana lagi agensi yang kita nak buat. Ada orang kata ini banyak tambah birokrasi aja. Orang sambung aja berkisar di situ. Itu orang yang skeptikal lah. Tapi saya nak cakap lebih tak maulah. Tapi nampak gaya je. Kita ni memang suka kepada agensi, suka kepada komiti, suka kepada komisi, macam-macam. Ataupun alter kata lain, suka lantik orang untuk bagi jawatan. Suka lantik. Maka semua pelantikan-pelantikan ni semua ada kos yang bebankan kerajaan misalnya, tapi mereka rasa tak apa, itu terpulang kepada Perdana Menteri lah. Mengenai soal sama ada sesuai Azam Baki itu, seperti saya katalah, kalau kita tak dengar apa-apa berita, tak ada keputusan apa-apa, maknanya tak ada apa-apa lah. Hanya Perdana Menteri yang tahu. Dan sebagai seorang Perdana Menteri, takkanlah dia nak lantik Azam Baki kalau ada kes. Kan? Maka orang-orang Johor mestilah menaruh kepercayaan lagi lah kepada orang yang suka kepada birokrasi. Tapi saya tak ada apa nak komen ada, sebab benda ni tak ada kesan apa pun. NFCC ke ABCC ke, kita dah ada dah MACC, kita dah ada polis dah. Apa lagi yang kita nak siasat, nak kaji apa lagi? Dan dalam MACC tu ada pula dia punya komiti-komiti penasihat, jawatan ada 5 kuasa penasihat. Ya. Apa lagi yang kita nak ni? Ini NFCC ni sebenarnya lama, tapi kita baru dengar ini tu pasal. Saya ialah ada orang kata lama lah. Katanya Dr. Mahathir tubuhkan dulu. Tapi tak ada fungsi pun. Tahu saya lah. Jadi begitulah. MACC pun ada banyak komiti-komitinya, lembaga penasihatnya, advisory team lah, advisory group lah, berapa ratus komiti yang kita nak untuk mengatasi rasuah ni. Kalau kita lihat fungsi NFCC ni ialah dia untuk menyelaraskan operasi bersepadu pelbagai penguatkuasa bagi membanteras jenayah kewangan. Tetapi oleh kerana Azam Baki yang ada juga dilibatkan dengan kes yang disiasat, tapi kita tak tahu keputusannya, tapi dilantik jawatan, tidakkah akhirnya akan menyebabkan NFCC ini tidak diyakini oleh orang ramai? Memanglah sekarang pun tak ada yakin kan. Seperti saya kata, ini satu agensi yang ditubuhkan di bawah jawatan Perdana Menteri. MACC pun di bawah jawatan Perdana Menteri. Jadi
Kalau kita nak selesai masalah, kita kena tukar Perdana Menteri lah. Tapi selagi kita ada Perdana Menteri, macam tu lah dia. Jangan menaruh harapan tinggi lah. Benda ni akan jadi sama. 1, birokrasi. 2, birokrasi. 3, birokrasi. Bincang, ambil gambar, tunjuk dekat orang ramai, media, kita menentang rasuah. Tapi seorang aktivis bersih yang menentang rasuah nak pergi Sabah pun tak boleh pergi. Tak dibenarkan. Dia nak pergi jumpa anak dia, nak isteri dia pun tidak dibenarkan. Itulah kuatnya kita menentang rasuah. Sampai NGO pun kita takut gitu sekali. Dia ni rakyat Malaysia, isteri dia orang Sabah, apa salahnya bagi dia masuk? Tapi kerana kita ni betul takut kepada agensi NGO anti rasuah ni, ini apa yang berlaku. Malu kita. Tak ada kelas lah dia. Takut. Tapi kata menentang rasuah. Apakah kita perlu tunjukkan kita punya keprihatinan ataupun protes melalui PRN Johor? Bukan saja PRN Johor, PRN apa-apa lah. Bermula Johor lah maknanya. Kita kena, rakyat patut faham lah, ini semua wayang. Ini kita tak boleh selesai semua masalah ni kecuali undi PAS. Undi PAS kita selesai. Kita tak ada wayang. Kita buat dengan tegas. Benda yang menentang, yang tak betul, kita tangkap. Dan PAS dia berani berterus terang, sokong BN, sokong UMNO BN. PAS ni parti yang berani dia. Kalau dia parti tak berani, takkan dia ambil saya. Tak masuk akal. Parti yang pegang teguh kepada pendirian dia. Dia tegas. Dia tak takut. Orang yang parah kat saya ni, dia takut dengan saya. Banyak tu. Dia takut dengan persepsi macam-macam lah. Gambaran-gambaran. Jadi di Johor ni, wahai pengundi-pengundi, pangkah PAS sajalah. Ataupun pangkah UMNO. Selesai. Mana pendirian Datuk sama macam PAS lah. Sokong PAS di 11 kawasan yang dia bertanding. Yang di kawasan yang dia tidak bertanding, sokong UMNO dan Barisan Nasional. Agak begitulah. Tapi saya dengar kata Bersatu ni dah sokong PH dah. Ada satu segelintir lah, sekumpulan lah dalam kawasan satu dun tu, dalam dun Seri Medan. Dia kata dia nak sokong PH. Ya, tapi itu yang kita tahu. Mungkin dia dah sokong semua PH kot. Kita tak tahulah. Tapi pulanglah pada orang Johor lah. Tapi kalau dia nak sokong, dia sokong secara terbuka lah. Macam mana PAS sokong UMNO secara terbuka. Dia secara terbuka ni parti yang berani je. Saya dah kata tadi, PAS dia berani. Dia kata saya nak sokong UMNO. Apa orang nak kata? Tapi UMNO malu-malu. Nak sokongkan PAS, tapi macam tak adalah nak kata terima kasih ke. Tak adalah nak kata apa ngak komen bising-bising. Itu aja dia berani cakap. Kan? Tak usahlah marah ngak komen. UMNO kena cakap terus terang lah. Rakyat nak tahu. Kita tak rugi. Kita terus terang ni. Tak rugi.